Bos, kalau team dengan staff tu dah tak perform, buang je lah, nak simpan apa lagi. So, saya dulu adalah kategori bos yang baik lah. Kita takut nak tegur, kita rasa macam nak bagi peluang lagi, kita rasa macam okey lah kita lambatkan warning letter. In fact, kadang tak bagi langsung. Dengan harapan dia boleh berubah, invest pada dia. Dan actually benda tu bagus sebenarnya. From that effort, saya membina satu culture company yang sangat bagus. Cuma kena ada balance. Tak boleh terlalu situ sangat. Dia akan melambatkan progress untuk kita nak berjaya sebabkan kita terpaksa bergelumang dengan inefficiency dan orang yang tak perform. Ada beberapa founder yang saya jumpa dah 2, 3, 4 bulan cerita yang sama, team yang masih tak perform. Saya rasa macam questioning, kenapa susah sangat? Saya teringat saya dulu lah, kenapa saya susah sangat. Tapi sekarang saya dah pay the price, so saya tak nak founder business sekarang ni pay the price. Actually you tahu dia tak perform. So untuk you nak sentiasa keep your business ataupun your departments dalam keadaan yang sentiasa perform, you kena sentiasa tahu apakah KPI dan apakah metrik yang mereka perlu capai. Tapi kalau anda pun tak rekod, contohnya metrik-metrik marketing, sales, so anda pun tak dapat nak nilai dia. Tak ada benda yang bertulis bukti yang dapat mengatakan dia tidak perform. So belajar sikit pasal HR, pasal SOP nak terminate. And in fact sebenarnya tak perlu sangat nak kena hire full time. Sikit-sikit nak hire full time, nak kena sanggup nak bayar KWSP so risiko ni untuk peniaga kecil lah. Peniaga besar silakan. Peniaga yang baru nak naik, kita faham kita ada satu fasa yang kita nak ada stability dulu. So put the oxygen mask to ourselves first and then you help others. Okay, so banyak cara nak hire orang. Saya ada buat satu course macam mana nak susun team marketing. Click the link kat bio and check it out.